Assalamualaikum gang, welcome back to our channel Apps Review. Hari ini kita akan review satu app platform yang ada pada Google, iaitu Notebook LM. Apa itu Notebook LM? Notebook LM ini adalah satu platform yang boleh kita buat poster ataupun skrip untuk kerja-kerja yang kita buat. Let's go to the tutorial. Okay, mula-mula sekali kita masuk ChatGPT. Kita tulis prompt apa yang kita nak, atau kerja apa yang kita buat. Macam saya buat resepi ayam buttermilk. Okay. Okay, lepas tu kita copy. Kita buka Google, kita tulis Notebook LM. Okay. So kita tekan yang ni. Okay, kita get the app. Kita buat buku nota baharu. Dan kita ambil teks telah disalin. Lepas tu kita paste balik apa yang kita telah copy di ChatGPT. Dan kita sisip. Okay. Bila dah keluar macam ni, kita ambil studio. Okay, di sini banyak kita boleh create. Jadi saya ambil grafik maklumat. Dan di grafik maklumat kita juga boleh setting format apa yang kita nak, bahasa apa yang kita nak. Saya ambil bahasa Melayu dan saya ambil portrait dan saya jana. Okey, kita tunggu dalam beberapa minit untuk dihasilkan. Okey, bila ia dah siap, kita tekan dan kita boleh save. Cara untuk save, kita tekan titik 3 dan kita download. Oh my god! Wow! Okay, itu sahaja. Jadi korang boleh try. Senang kan? Good job!